Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar topik yang ke-8 iaitu Fil Madrasati. Fil Madrasati bermaksud di sekolah. Okey, ada apa je dalam sekolah ni? Semua ambil pensel dan buka muka surat 61. Okey, saya sebut awak kena tulis bahasa Melayu dia ataupun terjemahan dia dekat bawah dia. Okey? Jom kita tengok. Okey, nampak semua gambar ni? Semua gambar ni ada di madrasah, ada di sekolah. Yang pertama, Dauratul Miyah. Dauratul Miyah bermaksud bilik air. Bilik air. Okey, tulis. Dauratul Miyah, bilik air. Yang kedua, Al-Mahzanu. Al-Mahzanu bermaksud store. Store. Store tu tempat simpan barang. Okey, seterusnya Al-Mat'amu. Kantin. Kantin tu apa? Kantin tu tempat awak makan, tempat ada jual makanan. Okey, tu namanya mat'amu. Kantin. Tulis Seterusnya Al-Qa'atu. Dewan. Al-Qa'atu. Dewan. Seterusnya Al-Musalla. Al-Musalla, masjid. Okay, ini Al-Maktabatu, perpustakaan. Maktabatu, perpustakaan. Mar'abu Sayyarah. Ini Mar'abu Sayyarah. Maksud dia parking kereta. Parking kereta. Okay, ini pula Ghurfatul Muallimin, bilik guru. Ghurfatul Muallimin, bilik guru. Ini Al-Idaratu, pejabat. Al-Idaratu, pejabat. Ghurfatul Mudiri. Ghurfatul Mudiri maksud dia bilik guru besar. Okay, last sekali. Ma'mal Hasub. Ma'mal Hasub. Ma'mal komputer. Okey, dah tulis? Kalau tak sempat, boleh pause je dekat video Ustazah buat ni. Supaya awak tak terlepas. Okay. Kemudian, buka muka surat sebelah. Yang ni pun Ustazah nak awak tulis dalam buku teks awak maksud dia. Yang pertama, As-sayyaratu fi mar'abis sayyarah. Maksud dia, kereta di dalam parking kereta. Kereta di dalam parking kereta. Okay, seterusnya, Al-mudiru fi sahatil madrasah. Al-mudiru fi sahatil madrasah. Guru besar di padang sekolah. Guru besar di padang sekolah. Okey, gambar yang bawah ni. At-talamizu fi qa'ati. At-talamizu fi qa'ati. Maksud dia, pelajar-pelajar di dewan. Pelajar-pelajar di dewan. Seterusnya, Al-mudarrisu fil maktabati. Al-mudarrisu fil maktabati. Guru di perpustakaan. Guru di perpustakaan. Okey, dah tulis maksud? Okey, seterusnya ni yang terakhir. At-tilmizatu amama ma'malil hasub. At-tilmizatu amama ma'malil hasub. Maksud dia, murid perempuan di hadapan makmal komputer. Murid perempuan di hadapan makmal komputer. Okey, kalau terlepas boleh ulang balik video Ustazah yang sebelum ni. Lepas tu tuliskan maksud dia. Okey. Seterusnya kita pergi pada latihan. Latihan. Okey, muka surat 63. Okey, uskur asma al-amakinil atiyah.
Maksudnya awak tulis apa dia yang terdapat dalam gambar ini. Okey, contohnya yang pertama ni store. Awak nampak ni gambar store kan? Jadi awak tulis Al-Mahzani. Yang kedua awak nampak ni macam ada kerusi, ada komputer ni, maksud dia Al-Idarah ataupun pejabat. Okey, boleh buat sendiri Okey, ni gambar dewan, perpustakaan, masjid, kantin, bilik air, makmal komputer. Okey, tulis dalam buku tulis awak. Gambar ni awak lukis, kemudian awak tulis apa dia maksud gambar ni. Boleh Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum.